Tema kita satu hari satu perkataan. Cuba perhatikan perkataan ni. Perkataan mudah aja, iaitu yaktubu. Saya sebut sekali lagi, yaktubu. Yaktubu artinya tulis ataupun menulis. Tulis ataupun menulis. Perkataan kedua yamhu. Yamhu. Yamhu maksudnya padam. Padam ataupun memadam. Saya bagi contoh ayat. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, bila kita tahu satu perkataan tu, kita juga kena tahu macam mana nak buat ayat. Barulah kita jadi lebih yakin untuk berbahasa. Contoh macam perkataan yaktubu tadi, contoh ayat yang saya berikan. Yaktubu Muhammadun syai'an. Saya ulang. Yaktubu Muhammadun syai'an. Maksudnya Muhammad menulis sesuatu. Muhammad yaktubu menulis, syai'an ni sesuatu. Jadi yang tak pernah belajar bahasa Arab mungkin tertanya-tanya kan, kenapa dalam bahasa Melayu perkataan Muhammad duduk di awal ayat, tapi dalam bahasa Arab dimulakan dulu dengan kata kerja, kemudian baru nama Muhammad. Yang ni kita akan belajar lebih di motivasiarab.com. Cuma dalam video ni saya nak kongsikan vocab sahaja. Okay, perkataan pertama, Muhammad menulis sesuatu. Perkataan kedua kita adalah yamhu. Yamhu artinya padam ataupun memadam. Contoh ayat, yamhu Muhammadun kitabatahu. Saya ulang, yamhu Muhammadun kitabatahu. Muhammad memadam kitabatahu. Kitabah artinya tulisan. Kitabah tulisan. Hu artinya nya. Jadi untuk perkataan yamhu, selain daripada maksud kita tulis, kita padam, untuk nak padam api pun boleh. Dalam Quran pun ada sebut Allah menghapuskan dosa-dosa mereka. Juga digunakan perkataan yamhu. Jadi kalau video yang saya kongsikan ini mudah faham, jadi saya minta je sebaik sahabat-sahabat semua untuk like, share dan komen mudah faham.